Bertemu kembali, aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus menuju ke Kuala Lumpur mula sesak petang hingga malam ini berikutan pertambahan bilangan kenderaan selepas sambutan Tahun Baru Cina. Keadaan sesak itu dijangka berterusan sehingga esok dan di talian bagi mengulas lebih lanjut mengenai kesesakan trafik ini, Jurucakap Pusat Kawalan Trafik Plus, Izzat Hakimi. Hello, Assalamualaikum Izzat. Ya, Waalaikumsalam, Mawani. Izzat, apa yang boleh dikongsikan mengenai aliran trafik terkini di Lebuh Raya Plus, Izzat? Okey, untuk yang terkini, kita mulakan daripada arah di utara tanah air. Untuk sekarang ni di utara masih lagi heavy lah, maksudnya kenderaan masih lagi banyak daripada Sungai Petani ke Batam dan Sungai Dua. Lepas tu daripada Juru ke Bukit Tambun. Dan sesak sekarang ni dia bercangkat jering ke Bukit Gantang dan Bukit Berapit dan menuju ke Kuala Kangsar. Selepas tu dia sesak lagi sebelum Terowong menuju ke Terowong dan ke Ipoh. Dan seterusnya di bahagian tengah start daripada Simpang Pulai menuju ke Gua Tempurung, Tapah, Bido dan menuju ke Slim River. Dan kita melihat tambahan trafik juga berlaku di bahagian Bukit Beruntung menuju ke Rawang. Untuk bahagian selatan pula, okey, terkini trafik perlahan daripada Pedas Selinggi menuju ke Senawang, Port Dickson, Seremban dan menuju ke Nilai. Untuk arah ke selatan, terkini trafik perlahan daripada Air Hitam menuju ke Macap, Sedenak dan menuju ke Kulai. Untuk status trafik terkini lah untuk itu. Untuk di bahagian tol pula, sekarang ni kita tengok dekat tol Simpang Pulai masih lagi perlahan dan tol Pedas Selinggi. Baik Izzat, Saudara Muhammad Izzat, kalau kita lihat berlaku kesesakan di mana-mana saja di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, apa puncanya dan apakah nasihat kepada pengguna bila keadaan sesak pastinya meningkatkan lagi risiko kemalangan. Jadi apa nasihat kepada pengguna, apa punca kesesakan itu dan apakah nasihat kepada pengguna, Izzat? Okey, untuk punca kesesakan ini adalah disebabkan penambahan trafik dan bilangan kenderaan yang tinggi di dalam Lebuh Raya. Nasihat saya kepada pengguna supaya mereka merancang perjalanan dan jika yang terbaiknya sebelum memulakan perjalanan hubungi Plus untuk mendapatkan trafik terkini. Ya. Baik, terima kasih Izzat dan pastinya pengguna perlu mengikuti jadual perjalanan yang disediakan oleh pihak Plus, Izzat. Ya, betul. Baik, terima kasih atas laporan itu tadi. Baik, sama.